kes viral kami kena saman di Hat Nyai. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya nak beritahu yang mana kami disaman ada 15 saman. Maknanya 15,000 baht, lebih kurang 1,000 lebih lah duit kami. Cerita dia macam ni. Polis Thailand dia tak bagi lampu yang berkelip-kelip. Lepas itu exhaust bunyi bising dan bagai-bagai lagi lah. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, kami bukan tak ikut peraturan. Okey, sebelum kami masuk ke border, kami ditahan oleh polis trafik Malaysia. Alhamdulillah, semua 17 biji geng-geng saya ni lepas. Alhamdulillah. Tapi bila sampai ke Hat Nyai ni, pada waktu petang, kami ditahan oleh satu anggota polis trafik Hat Nyai, polis Thailand, dan bawa kami semua 17 orang ni ke balai polis Thailand untuk dicek satu persatu. Hanya satu anggota. Dan bila dicek, dalam kalangan kami ada juga yang lampu berkelip. Okey, saman, tak ada masalah. Kita orang boleh bayar dan kita akur dengan undang-undang yang ditetapkan oleh negara Thailand. Tetapi ada di antara kami juga, di kalangan kami, disaman exhaust bising. Padahal exhaust tu standard motor, standard kilang. Dia kata bising juga. Terpaksa lah dia saman. Dan juga di antara kami ada seorang antara kami ni, dia hanya tertinggal geran dengan insurans lah. Geran dengan insurans. Sebab kita orang sampai-sampai kita dah pergi check in hotel. Bila check in hotel, kita tak lah bank. Jadi kita terlupa bawa geran dengan insurans. Pasport semua ada. Kita maklum pada dia. Dan dia tak mau terima, dia saman. Dan seorang ni kena saman sampai 3 saman. Insurans satu, geran satu, lepas tu dia kata motor bunyi bising. Jadi kami rasa macam tak puas hati lah. Dah lah seorang buat kerja. Jadi kami rugi waktu masa hampir 3 jam. Dan kami diugut pula oleh polis Thailand ni. Jika sekiranya lambat bayar, maka akan ditidurkan dalam lokap. Jadi kami rasa macam, kami ni penjenayah ke apa? Kami ni datang bukanlah kami pergi rem ke, langat lampu traffic light ke. Boleh lah kalau nak cakap macam tu. Ini kamu panggil kami untuk cek satu persatu. Lepas tu kamu kejut kami. Kalau tak boleh bayar, kamu semua akan tinok dalam balai. Jadi kami ni pelancong. Sebab tu saya beritahu boykot untuk ke Hat Nyai ni. Sebab kelakuan mereka ni seolah-olah memang mencari salah rider-rider daripada Malaysia. Dan bukan kami saja, sebelum-sebelum ni geng-geng Harley Davidson yang paik memang standard keluar kilang Harley Davidson pun kena saman. Dia kata sebab bising. Jadi kami tak faham lah undang-undang yang ada hari ni di Thailand ni. Seolah nak menekan rakyat Malaysia. Padahal di Thailand ni motor mereka lagi bising dengan helmet tak pakai, dengan macam-macam modified. Tak ada apa pun. Jadi ini yang saya nak beritahu penjelasan daripada posting saya yang agak viral tu. Dan lagi satu saya nak beritahu tentang lesen. Sebab di Malaysia kita dah banyak pakai online. Tapi di sana mereka tak terima. Walaupun kita pergi print macam ni yang tidak ada gambar, mereka menjadi satu kesalahan. Dan mana dah yang kena saman dah? Okey, dia pun kena saman. Sebab ada yang ni saja. Dia orang nak ada yang gambar. Saya pun tak faham lah apa undang-undang ni Thailand sampai teruk macam ni. Kan? Dan juga lagi, okey, apa lagi nak tahu? Tak apa. Paik yang salah, mereka ugut supaya dibuka waktu ketika tu dan kena tukar original dalam masa tu. Jadi alhamdulillah lah, kami selotok juga. Mana nak cari duit, mana nak pergi cari kedai waktu tu. Jadi dia kata lepas ni kena ingat, kalau kena orang Malaysia, dia suruh buka paik depan tu. Jadi sangat menyusahkan lah. Sangat menyusahkan dan kami rasa sangat-sangat tertekan. Dan kami pun rasa tak pergi dah kot. Dan baik kita jalan dalam Malaysia lah. Kita pergi ni bukan kata kita nak enjoy perempuan. Untuk kami pergi ni, satu, makanan sedap. Yang kedua, kami boleh pergi Masjid Songkla dan tempat-tempat lain-lain lagi lah. Jadi kita nak relax. Tapi kalau buat macam ni, rugi masa kami sampai 3 jam. Lepas tu diugut lah macam-macam. Jadi saya rasa yang mana nak pergi tu lupa abang lah. Kita support Malaysia lagi bagus lah. Okay, Assalamualaikum. Hat Nyai keras.